Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Syafiq Rushaidi bin Sazali, pelajar Embun 7, ambilan Ogos 2025, program persediaan ijazah sarjana muda perguruan. Pada hari ini, baiklah, saya akan membuat pembentangan untuk tugasan yang kedua, pentadsiran berterusan bagi kursus GPPP 1092, pengantar pengajian pendidikan yang bertajuk Persembahan. Baiklah, terlebih dahulu kita akan lihat dahulu pengenalan terhadap tugasan yang kedua ini. Baik. Pendidikan memainkan peranan penting dalam membentuk masa depan negara dan generasi muda. Dalam era globalisasi dan digitalisasi, murid bukan sahaja perlu cemerlang dari segi akademik, tetapi juga mempunyai nilai, kemahiran berbahasa dan jati diri yang kukuh. Cabaran seperti jurang digital, globalisasi bahasa dan krisis nilai serta identiti menuntut guru untuk lebih kreatif, inovatif dan berperanan sebagai pembimbing yang bukan sahaja menyampaikan ilmu tetapi juga membentuk generasi yang berdaya saing dan berakhlak. Baiklah, seterusnya kita akan lihat penilaian kritis aspirasi dan hala tuju pendidikan masa kini. Untuk pengetahuan anda semua, aspirasi terbahagi kepada dua bahagian, iaitu aspirasi sistem dan aspirasi murid. Aspirasi sistem terbahagi kepada 5, iaitu akses, equality, equity, perpaduan dan kecekapan. Aspirasi murid pula terbahagi kepada 6, iaitu pengetahuan, kemahiran berfikir, kemahiran memimpin, etika dan kerohanian, identiti nasional dan kemahiran dui bahasa. Namun, dalam pembentangan ini akan membuat penilaian kritis terhadap 2 aspirasi sistem dan 3 aspirasi murid. Baiklah. Seterusnya kita akan lihat aspirasi sistem yang pertama, iaitu kualiti. Aspirasi kualiti dalam Pelan Pembangunan Pendidikan Malaysia PPPM 2013-2025 sebenarnya lebih daripada sekadar memastikan murid lulus peperiksaan. Ia mahu melahirkan murid yang benar-benar bersedia bersaing di peringkat global. Maksudnya, murid bukan sahaja tahu fakta tetapi mampu menggunakan ilmu dalam kehidupan sebenar. Mereka perlu mahir dalam pemikiran kritis, kreativiti, penyelesaian masalah dan membuat keputusan dengan bijak. Contohnya, pencapaian Malaysia dalam penilaian antarabangsa seperti TIMSS dan PISA menunjukkan murid kita boleh bersaing dengan pelajar dari negara lain. Namun begitu, masih ada cabaran. Masih ada murid yang belajar secara hafalan semata-mata, hanya mengingat fakta tanpa memahami konsep sebenar. Bila ini berlaku, mereka kurang bersedia menghadapi situasi sebenar di dunia kerja yang memerlukan fleksibiliti, inovasi dan kreativiti. Oleh itu, pendekatan pembelajaran sekarang perlu menekankan murid sebagai fokus utama. Guru boleh gunakan strategi seperti projek berasaskan masalah, eksperimen sains, debat atau simulasi kehidupan sebenar. Dengan cara ini, murid bukan sahaja belajar teori tetapi juga belajar mengaplikasikan ilmu secara praktikal yang akhirnya memastikan aspirasi kualiti dalam PPPM benar-benar tercapai. Baiklah, seterusnya kita akan lihat kepada equity. Aspirasi equity dalam pendidikan sebenarnya membawa maksud yang sangat jelas dan dekat dengan realiti, iaitu setiap murid berhak mendapat peluang pendidikan yang sama, tidak kira mereka tinggal di bandar ataupun luar bandar, kaya atau miskin. Perkara ini sangat penting kerana negara kita mempunyai latar masyarakat yang pelbagai dari segi sosioekonomi dan lokasi geografi. Semua murid sepatutnya mendapat peluang pembelajaran yang sama, termasuk akses kepada guru berkualiti, kemudahan dan teknologi. Namun, masih wujud jurang antara murid bandar dan luar bandar, terutamanya dari segi internet dan peranti.
Keadaan ini menjejaskan peluang mereka untuk berjaya. Dalam era digital, pembelajaran memerlukan akses teknologi seperti internet dan peranti. Jika jurang ini tidak diatasi, murid yang kurang akses akan terus ketinggalan. Oleh itu, usaha seperti penyediaan, kemudahan dan peranan guru amat penting untuk memastikan semua murid dapat belajar dengan adil. Baiklah, seterusnya kita akan lihat kepada aspirasi murid, iaitu kemahiran berfikir. Kemahiran berfikir berangkumi kemampuan murid untuk berfikir secara kritis, kreatif dan analitikal. Ini bukan sahaja penting untuk pelajaran di sekolah, malah sangat relevan dalam dunia pekerjaan moden. Seiring dengan revolusi industri dan peningkatan tuntutan ekonomi global, individu yang mampu menilai maklumat, menilai risiko dan membuat keputusan yang tepat menjadi sangat diperlukan. Dalam bilik darjah, kemahiran berfikir murid masih belum berkembang sepenuhnya kerana pembelajaran lebih tertumpu kepada peperiksaan dan hafalan. Akibatnya, murid kurang peluang untuk berfikir secara terbuka dan mencuba idea baharu. Oleh itu, pembelajaran perlu lebih aktif seperti perbincangan dan penyelesaian masalah dengan guru berperanan sebagai pembimbing yang merangsang pemikiran murid. Kemahiran berfikir penting untuk melahirkan murid yang mampu menghadapi cabaran dunia sebenar, bukan hanya cemerlang dalam peperiksaan. Baiklah, seterusnya kita akan lihat kepada kemahiran dui bahasa. Kemahiran dui bahasa merujuk kepada keupayaan murid menguasai lebih daripada satu bahasa, terutamanya bahasa Melayu dan bahasa Inggeris. Dalam dunia global hari ini, kemahiran ini sangat penting kerana membantu murid berkomunikasi dengan lebih luas, mengakses maklumat antarabangsa dan membuka lebih banyak peluang dalam pendidikan serta kerjaya. Namun, penguasaan dua bahasa masih tidak seimbang. Murid di bandar biasanya lebih terdedah kepada bahasa kedua berbanding murid di luar bandar yang kurang peluang untuk menggunakannya. Oleh itu, usaha perlu diperkukuh agar semua murid dapat menguasai dua bahasa dengan lebih baik. Pengajaran bahasa perlu lebih praktikal dan bermakna, seperti melalui aktiviti perbualan, pembentangan dan penggunaan teknologi bagi meningkatkan keyakinan murid berkomunikasi. Baik, yang seterusnya kita akan lihat kepada etika dan kerohanian. Aspirasi etika dan kerohanian menekankan pentingnya pendidikan nilai, sasiah dan moral dalam pembentukan murid. Dalam dunia yang dipengaruhi teknologi serta pelbagai bentuk media sosial, mendidik murid dengan nilai seperti integriti, bertanggungjawab, toleransi dan empati adalah asas supaya mereka bukan hanya cemerlang dari segi akademik tetapi juga baik sasiahnya. Namun begitu, realitinya, aspek nilai dan sasiah kadangkala kurang diberi perhatian kerana tumpuan lebih kepada pencapaian akademik. Jika keadaan ini berterusan, murid mungkin cemerlang dalam pelajaran tetapi lemah dari segi adab dan nilai. Akhirnya, ini boleh menjejaskan cara mereka berinteraksi dengan orang lain dan membuat keputusan dalam kehidupan seharian. Pendidikan hari ini perlu seimbangkan antara ilmu dan nilai. Guru perlu menjadi contoh teladan yang baik kepada murid untuk mereka ikuti. Melalui aktiviti seperti perbincangan dan refleksi, murid dapat membina sasiah menjadi bijak dari segi akademik dan matang dari segi akhlak. Baik, dengan itu tamatlah penilaian kritis terhadap aspirasi dan hala tuju pendidikan masa kini. Seterusnya kita akan sambung kepada implikasi terhadap pembentukan identiti guru berjiwa pendidik. Baik, implikasi yang pertama,
ialah guru sebagai pemudah cara. Pada masa kini, guru bukan lagi sekadar penyampai ilmu. Mereka berperanan sebagai pemudah cara yang membimbing murid untuk berfikir secara kritis dan menyelesaikan masalah sendiri. Dengan pendekatan ini, murid belajar untuk berdikari dan mengaplikasikan ilmu dalam kehidupan sebenar, bukannya sekadar menghafal fakta. Ciri guru cemerlang yang penting termasuk kreativiti, inovasi dan keupayaan merangsang pemikiran murid. Contohnya, guru boleh gunakan projek, perbincangan kumpulan atau simulasi situasi sebenar untuk mendorong murid berfikir dari pelbagai sudut dan menghasilkan idea baru. Dengan cara ini, murid bukan sahaja faham konsep tetapi juga belajar membuat keputusan bijak dan kreatif. Guru juga perlu membantu murid mencapai aspirasi, kualiti dan kemahiran berfikir, membentuk mereka menjadi individu yang kritis, kreatif dan bersedia menghadapi cabaran dunia sebenar. Baiklah, implikasi yang kedua, guru yang inklusif dan prihatin. Dalam aspirasi equity, guru perlu peka terhadap perbezaan latar belakang murid dan memastikan semua mendapat peluang pembelajaran yang sama. Setiap murid mempunyai kemampuan, pengalaman dan keperluan yang berbeza. Jadi, guru perlu menyesuaikan pendekatan agar tiada murid yang tercicir. Guru cemerlang perlu menunjukkan empati, adil dan tidak pilih kasih. Mereka memberi perhatian kepada murid yang memerlukan sokongan tambahan sambil memastikan murid lain tetap mendapat pengalaman pembelajaran yang seimbang. Dengan cara ini, semua murid dapat berkembang bukan sahaja dari segi akademik tetapi juga keyakinan diri, sosial dan sosial. Guru bukan sahaja mengajar ilmu tetapi turut membina suasana pembelajaran yang inklusif dan adil. Murid belajar dalam persekitaran yang menyokong perkembangan mereka secara menyeluruh, bukan sekadar akademik tetapi juga dari segi keyakinan diri, sosial dan moral. Baik, implikasi yang ketiga pula ialah guru sebagai model komunikasi. Guru sebagai model komunikasi perlu menguasai lebih daripada satu bahasa supaya dapat membimbing murid dengan lebih jelas dan berkesan. Hal ini selari dengan aspirasi dua bahasa dalam pendidikan yang menekankan keupayaan berkomunikasi dalam pelbagai bahasa. Guru yang cemerlang biasanya mempunyai komunikasi yang baik dan berkeyakinan sekaligus menjadi contoh kepada murid dalam penggunaan bahasa yang betul dan berkesan. Guru juga perlu mewujudkan suasana pembelajaran yang lebih menarik dan interaktif. Hal ini bukan sahaja menggalakkan penglibatan murid, malah membantu mereka menguasai kemahiran bahasa yang penting untuk masa depan. Baiklah, seterusnya kita akan lihat implikasi yang keempat dan iaitu yang terakhir, iaitu guru sebagai pembentuk sasiah. Guru sebagai pembentuk sasiah memainkan peranan yang sangat penting dalam membentuk akhlak dan nilai murni murid melalui sikap, tingkah laku dan cara berinteraksi. Guru menjadi contoh yang perlu diteladani oleh murid dalam kehidupan seharian. Guru yang cemerlang ialah yang berintegriti, berakhlak mulia dan menunjukkan teladan yang baik. Hal ini membantu melahirkan murid yang beretika, berdisiplin dan mempunyai jati diri yang kukuh. Guru yang menjadi teladan mampu membina hubungan yang positif dengan murid serta mewujudkan suasana pembelajaran yang harmoni. Hal ini membantu membentuk generasi yang bertanggungjawab dan beretika dalam masyarakat. Jadi, dengan implikasi terhadap pembentukan identiti yang terakhir itu tadi, maka tamatlah implikasi terhadap
pembentukan identiti itu. Dan seterusnya kita akan teruskan dengan berkaitan dengan isu global dalam pendidikan. Baiklah, berkaitan yang pertama yang saya sediakan ialah revolusi industri 4.0, AI dan automasi. Revolusi industri 4.0 yang melibatkan AI dan automasi memberi kesan besar kepada pendidikan kerana ia mengubah cara murid belajar dan guru mengajar. Pendidikan kini perlu melahirkan murid yang berfikiran kritis dan kreatif supaya mampu menyelesaikan masalah serta menyesuaikan diri dengan perubahan teknologi. Seiring dengan itu, pendidikan kini menekankan kemahiran berfikir searas tinggi, iaitu KEBAT. Jadi, kurikulum dan cara mengajar perlu lebih kreatif dan relevan. Guru pula perlu mahir teknologi dan pedagogi digital supaya pembelajaran lebih menarik, interaktif dan bersedia untuk cabaran dunia moden. Baiklah, isu global dalam pendidikan yang seterusnya ialah jurang digital. Jurang digital merujuk kepada ketidakseimbangan akses kepada teknologi antara kawasan bandar dan luar bandar. Isu ini berkait rapat dengan aspirasi equity kerana setiap murid seharusnya mempunyai peluang yang sama untuk memanfaatkan teknologi dalam pembelajaran. Dalam menghadapi jurang digital, guru perlu kreatif dengan menggunakan pelbagai kaedah pengajaran dan pembelajaran PDP termasuk penggunaan media digital, bahan bercetak dan pendekatan interaktif bagi memastikan semua murid dapat belajar secara berkesan walaupun dengan akses teknologi yang berbeza. Baiklah, isu global yang seterusnya ialah krisis nilai dan identiti. Globalisasi dan pengaruh budaya luar boleh menimbulkan cabaran kepada nilai dan identiti murid. Murid perlu mempunyai pegangan moral dan nilai diri yang kukuh supaya mereka mampu membuat pilihan yang bijak dan menilai pengaruh budaya dengan tepat. Isu ini sangat berkait rapat dengan pembentukan jati diri kerana ia membantu murid menjadi individu yang matang, bertanggungjawab dan beretika. Dalam pendidikan, guru berperanan sebagai pembimbing yang membantu murid membina jati diri. Ini boleh dilakukan melalui pengajaran yang menekankan nilai murni, aktiviti kerohanian dan pengukuhan etika dalam kehidupan harian mereka. Jadi, dengan penerangan terhadap berkaitan dengan isu global dalam pendidikan iaitu krisis nilai dan identiti, maka tamatlah penerangan terhadap kaitan antara isu global dalam pendidikan. Dan seterusnya kita akan pergi kepada kesimpulan keseluruhan. Baik, aspirasi PPPM masih relevan sebagai panduan pendidikan negara, tapi cara pelaksanaannya perlu sesuai dengan cabaran global sekarang. Dalam proses ini, guru memainkan peranan utama iaitu bukan sekadar menyampaikan ilmu, tetapi juga membimbing murid membentuk jati diri, nilai murni dan kemahiran untuk bersaing di peringkat antarabangsa. Dengan pendekatan ini, pendidikan bukan hanya tentang akademik tetapi juga membantu melahirkan generasi yang bijak, berakhlak dan yakin dengan diri sendiri. Baik, selepas mengetahui kesimpulan keseluruhan, dengan itu tamatlah sudah pembentangan saya untuk tugasan kali ini. Yang baik datang daripada Allah Subhanahu Wa Taala, yang kurang datang daripada kelemahan saya sendiri. Saya akhiri dengan kalam yang mulia. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.
dan jumpa lagi.